Yamaha FZ bukannya motosikal yang paling laju, bukan juga yang paling canggih, tapi kenapa sampai hari ini ramai yang sanggup cari FZ terpakai? Kalau tengok atas kertas, ada motosikal yang lain lebih berkuasa, ada yang lebih ringan, ada juga yang lebih murah, tetapi Yamaha FZ tetap ada peminatnya sendiri. Kenapa? Sebab FZ dibina untuk kebolehpercayaan, bukan semata-mata untuk mengejar prestasi. Enjin 150cc Yamaha ini terkenal dengan penghantaran kuasa yang lancar dan sesuai digunakan setiap hari. Posisi tunggangannya juga lebih santai, sebab itu ramai yang menggunakannya untuk ulang-alik kerja, malah untuk perjalanan jauh. Ada satu kisah yang membuktikan kemampuan motosikal ini. Radia Malaysia Anita Yusof berjaya menjelajah dunia menggunakan Yamaha FZ 150i. Beliau merentasi 81 buah negara di 7 benua dengan jarak perjalanan melebihi 113,000 km. Pencapaian itu pasti bermaksud yang FZ ni boleh mengelilingi dunia, tapi ia membuktikan bahawa dengan penjagaan dan penyelenggaraan yang betul, motosikal 150cc ini mampu menempuh perjalanan yang luar biasa. Sebab itu, walaupun banyak model baru muncul setiap tahun, Yamaha FZ masih mempunyai tempat di hati ramai penunggang. Kadang-kadang reputasi tidak datang daripada spesifikasi atas kertas, tetapi daripada apa yang telah dibuktikan di atas jalan raya.